Memang sayang sangat-sangat. Daripada ada job yang besar and gempok macam tu, terus tak ada job. Seorang pelakon dari Harry Potter iaitu Vincent Crabbe atau nama sebenar dia Jamie Waylett benar dihukum untuk masuk penjara sebab dia telah buat beberapa kesalahan jenayah. Waktu Harry Potter ni baru start, Jamie baru 11 tahun dan dia tinggal dekat London. Macam mana Jamie ni boleh start berlakon? So ada satu hari pada tahun 2000, beberapa wakil dari Warner Brothers, mereka main sekolah Jamie ni sebab mereka nak cari budak-budak yang boleh berlakon untuk movie yang mereka nak buat. Dan time tu lah geng-geng Warner Brothers ni perasan, oh Jamie ni, budak ni boleh berlakon ni. So mereka pun ambil dia. Walaupun dia memang tak pernah berlakon sebelum tu, rezeki dia terpilih untuk jadi Vincent Crabbe dalam Harry Potter. Jadi Harry Potter yang first tu pun keluar pada 2001 dan terus meletup. Lepas tu tim production pun minta lah Jamie ni mai balik untuk syuting Harry Potter yang kedua pada 2002 dan yang tu pun meletup juga. So dah sampai tahap ni Jamie ni dah macam famous lah. Time tu sekitar tahun 2005 macam tu dan Jamie pun dah umur 16 tahun dan hidup dia pun dah upgrade. Dia dah famous, dah boleh buat duit, pergi mana-mana orang kenal. Tapi yang tak syoknya, perangai dia pun dah jadi macam bermasalah sikit. Dia tak sedar tahu yang dia ni budak bertuah. Sebab dia tak hargai pun peluang-peluang yang ada depan mata dia ni. Dia pula macam mamat poyo yang suka acah-acah cool depan member. Contohnya, time dekat shooting set, dia macam tak ada adab sikit. Suka buat hal sendiri, suka pakai headphone, lepas tu tak dengar apa yang pengarah ataupun kru-kru lain cakap. Suka duk bergaduh dan bertengkar dengan orang. Tak ke pening kru-kru production dekat situ nak kena handle budak-budak ni bergaduh. Bila Jamie ni dah makin besar, waktu umur dia 17 tahun, dia dah start rasa macam cerita karut macam Harry Potter ni terlalu budak-budak untuk dia. Dia rasa dia gangster lah, dia makin liang, suka party, dah start ambil barang. So pada tahun 2009, Jamie dah masuk 19 tahun. Officially dia dah dewasa lah sebab dia dah lebih 18. Dan filem Harry Potter yang ke-6 pula akan keluar pada 2009 tu dan Jamie masih berlakon lah dalam tu. So pada tahun ni lah di mana kes berat dia tu start kantoi. Ada satu malam lepas dia settle shooting, dia drive dekat area London tu lah dengan seorang kawan dia. Lepas tu Jamie ni pun nampak ada kereta polis lalu. Dia pun pergi ambil gambar kereta polis tu pakai phone dia. Polis tu pun nampak lah yang budak Jamie ni ambil gambar kereta polis sambil drive. Polis pun apa lagi, dia suruh lah Jamie ni ke tepi. Dia tahan kereta Jamie ni. Bila polis dah tahan tu, dia spot check habis kereta Jamie luar dalam dan juga dia spot check phone Jamie. Mula-mula dekat dalam kereta Jamie tu, mereka jumpa pisau dan juga barang tu dekat bawah seat driver. Lepas tu dalam phone Jamie pula, polis nak tengok lah gambar apa yang Jamie ambil tadi. Dan dalam masa yang sama, polis jumpa gambar pokok ganja yang besar. Dan kat sinilah start kantoi yang rupa-rupanya Jamie ni ada tanam 10 pokok ganja dekat dalam bilik tidur dia. Polis pun teruslah pergi serbu rumah Jamie ni dan mereka jumpa lah tempat yang si Jamie ni tanam benda tu selama ni. Jamie pun apa lagi terus kena tangkap lah. Disebabkan kes ni, Jamie pun kena pergi mahkamah. Dan dekat dalam mahkamah tu, dia dah buat kesian lah. Dia duk merayu dekat hakim. Tolonglah jangan bagi hukuman berat dekat dia. Saya ni hanya seorang kanak-kanak yang bermasalah. Yang tengah struggle hidup dalam dunia populariti ni. Dan sebab itulah saya terpaksa untuk buat semua ni. Lepas tu tak tahulah hakim tu kesian dengan dia atau termakan rayuan dia ke apa. Dia tak dikenakan hukuman penjara, tapi dia cuma dikenakan hukuman untuk buat khidmat masyarakat. Kerjaya Jamie waktu tu sebenarnya dah dalam risiko sebenarnya. Sebab dia dah ada kes polis. So anytime je dia boleh kena pecat dan jatuh. Tapi Jamie masih tak fikir lagi pasal masa depan dia waktu tu. Dia masih lagi dalam zon selesa. Duk rasa diri dia gangster. Siap release lagu rap sendiri lagi. Dia macam terbawa-bawa karakter dia dari dalam Harry Potter tu ke dunia reality. Dan Warner Brothers pula dah dengar pasal kes dia kena tangkap dengan polis tu dan mereka pun dah dengar lagu rap yang Jamie keluarkan tu. Lirik-lirik lagu rap faham lah macam mana gangster dia kan. Lepas tu mereka pula memang dah lama tahu yang perangai sebenar Jamie ni macam mana waktu syuting dan memang ramai orang tak suka dia. Jadi tim Warner Brothers buat keputusan untuk buang Jamie, pecat dia dan mereka tak mau dah dia ada dalam filem Harry Potter lagi lepas ni. Jadi sebab tu untuk 2 filem terakhir Harry Potter, Jamie dah tak ada dah. Sebab dia officially dipecat dari Harry Potter. Memang sayang sangat-sangat. Daripada ada job yang besar and gempok macam tu, terus tak ada job. 2011, dia buat satu benda yang lebih teruk. Tahun 2011, ada kes polis tembak seorang warga negara lelaki berkulit hitam. Dan orang ramai marah, mogok dan buat rusuhan.
Mereka baling botol dekat polis lah, bakar kereta lah, bakar bangunan lah. Memang gila lah rusuhan tu. Video rusuhan tu pula viral dekat social media dan makin ramai orang join untuk ambil kesempatan. Termasuklah Jamie dan juga kawan-kawan dia. Mereka bukan kisah pun pasal kes polis tembak apa semua tu. Mereka cuma syok-syok je nak join rusuhan tu. Sebab mereka anggap rusuhan tu macam satu parti yang gempak. FOMO lah orang kata. Lepas tu Jamie tengok ramai geng-geng rusuhan ni duk serbu supermarket, ambil semua barang-barang dalam tu, dia pun join. Dan lepas tu, ada salah seorang daripada geng Jamie ni bagi dekat Jamie Molotov cocktail. Jamie pun nak tunjuk terpaling hero something, dia pun dengan bangganya bawa benda tu duk berlari-lari dekat area tu. Jamie pula tak tahu yang sebenarnya polis tengah perhati rusuhan tu dari CCTV. Dan time polis tengah perhati CCTV tu untuk cari orang yang buat jenayah, polis nampak. Ni budak Harry Potter ni. Oi, seronok lah duk lari-lari bawa benda tu. Dan apa lagi? Polis pun terus tangkap dia. Dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun pada 2012.